Hai semua, selamat datang ke sesi penerangan kita kali ini. Kalau anda memang suka mencari ilmu, suka menggali sesuatu secara mendalam dan teratur, anda memang berada di tempat yang betul. Hari ini, kita nak buat satu perjalanan tematik yang sangat menakjubkan melalui 10 surah yang penuh kuasa di dalam Al-Quran. Secara spesifiknya, surah ke-11 hingga ke-20 di dalam Juz Amma atau dari surah Al-Ghashiyah hinggalah ke surah Al-Qad. Dan yang paling menarik, kita akan rungkai semua ini melalui lensa tafsir seorang ulama yang sangat hebat, iaitu Al-Hafiz Ibnu Kathir. Dah bersedia? Jom kita mulakan perjalanan ini. Okey, mari kita lihat macam mana kita akan susun semua ini. Daripada kita cuma senaraikan surah-surah ini satu persatu macam senarai semak, kita dah rangka ke-10 surah ini jadi satu naratif yang bersambung. Kita akan bergerak dari perspektif makro ke mikro. Kenapa? Supaya kita nampak kesinambungan mesejnya dan macam mana hikmah luar biasa ini relevan dengan hidup kita hari ini. Kita akan lalu 4 fasa: amaran hari kiamat dan umat terdahulu, kemudian ujian kehidupan dan pilihan manusia, diikuti dengan pujukan buat Nabi kita, dan akhir sekali, wahyu pertama dan malam kemuliaan. Fasa pertama kita, amaran hari kiamat dan umat terdahulu. Ibnu Katsir memulakan perjalanan kita pada skala kosmik. Beliau seolah-olah menarik kita keluar sekejap dari rutin harian untuk mengingatkan kita tentang realiti mutlak dan nasib buruk umat-umat terdahulu yang angkuh. Dalam surah Al-Ghashiyah, Ibnu Katsir memberikan gambaran yang sangat realistik tentang kedahsyatan hari kiamat. Cuba bayangkan dua keadaan yang sangat berbeza ini. Di satu sisi, wajah yang sangat hina, kepenatan, terpaksa minum air mendidih dan makan pohon berduri. Tapi di satu sisi yang lain, wajah yang berseri-seri, gembira, berehat tenang di syurga yang tinggi, lengkap dengan mata air dan permaidani mewah. Ini bukan sekadar kiasan tahu, ini gambaran yang nak mengingatkan kita kenapa setiap pilihan yang kita buat hari ini sangat-sangat penting. Sekarang, kita masuk ke surah Al-Fajr pula. Ada sebut fasal angka 10. Pernah tak anda terfikir kenapa? Di awal surah, Allah bersumpah demi waktu fajar dan 10 malam. Ibnu Katsir menjelaskan, ini bukanlah malam-malam biasa. Ia sebenarnya merujuk kepada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Hari-hari yang padat dengan keberkatan yang sangat luar biasa besarnya. Tetapi kan, surah Al-Fajr ini juga bawa amaran yang agak keras. Ibnu Katsir mengaitkan macam mana empayar purba yang hebat dan sombong, macam kaum Ad, Thamud dan Fir'aun, boleh hancur lebur. Dan benda ini sangat berkait dengan kelemahan manusia zaman sekarang, iaitu materialisme. Bila kita mula ukur nilai seseorang tu pakai harta saja, sampai kita jadi kedekut nak tolong anak yatim dan orang susah. Ini satu corak sejarah yang asyik berulang. Walaupun amaran tadi dengar macam menakutkan, di penghujung surah ini ada satu harapan yang sangat indah. An-nafs al-mutmainnah, jiwa yang tenang. Bayangkan, selepas segala jerih-perih di dunia, jiwa kita ini diseru sendiri oleh Allah untuk masuk ke dalam syurganya dan berkumpul bersama hamba-hambanya yang soleh. Bukankah ini matlamat sebenar kita hidup? Tema ini bersambung cantik dalam surah Asy-Syams. Anda tahu tak, ini adalah surah yang ada rangkaian sumpah berturut-turut yang paling panjang dalam Al-Quran. Ibnu Katsir tekankan, kesemua sumpah alam semesta ini membawa kepada satu poin yang sangat kritikal. Beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya dan rugi besarlah orang yang mengotorinya. Beliau bagi amaran, jangan sampai kita jadi macam kaum Thamud yang sangat angkuh sampai sanggup bunuh unta mujizat Allah. Okey, sekarang kita masuk ke fasa kedua, ujian kehidupan dan pilihan manusia. Kalau tadi kita nampak nasib empayar purba, sekarang kita fokus kepada diri kita sendiri. Perjuangan peribadi yang kita tempuh hari-hari. Ada satu kupasan yang sangat mendalam dari tafsir surah Al-Balad. Perkataan kabat, maksudnya susah payah. Ibnu Katsir seolah-olah mengesahkan apa yang kita semua lalui, bahawa penat lelah kita dari saat dilahirkan sehinggalah nafas terakhir memang dah sebati dalam rekaan hidup manusia. Jadi kalau anda rasa hidup ni memenatkan, anda langsung tak keseorangan. Memang macam itulah sifat dunia. Tapi ingat, penat ini ada tujuannya. Dalam surah Al-Balad, Allah bentangkan 2 jalan. Dan dia galakkan kita redah Al-Aqabah, satu jalan mendaki yang sangat curam. Tapi mendaki dekat sini bukanlah panjat gunung. Ibnu Katsir tafsirkan pendakian ini adalah melalui tindakan yang tak mementingkan diri. Membebaskan hama, bagi makan pada orang miskin, lebih-lebih lagi masa zaman meleset. Pendek kata, nak naikkan darjat rohani kita, memang perlukan usaha yang luar biasa dan susah. Hal ini digambarkan dengan lebih jelas dalam surah Al-Lail. Manusia terbahagi kepada 2 jalan. Golongan yang dermawan dan yakin dengan janji Tuhan, Allah akan permudahkan laluan mereka menuju keselangan. Sebaliknya, kalau kita bakhil dan rasa diri dah cukup, laluan ke arah kesengsaraan itu yang jadi mudah.
Ibnu Kathir bagi contoh klasik untuk golongan dermawan ni. Saidina Abu Bakar As-Siddiq yang sanggup habiskan harta semata-mata nak bebaskan hamba yang diseksa kerana beriman. Potensi hebat manusia ini diteruskan dalam surah At-Tin, Ahsani Taqwim. Kita ini diciptakan dengan bentuk fizikal dan fitrah rohani yang paling-paling sempurna. Tapi, ini amaran Ibnu Kathir yang betul-betul mendalam. Walaupun kita ni ciptaan yang sempurna, kita boleh jatuh tersungkur ke tahap yang paling hina kalau kita buang iman dan berhenti buat amal soleh. Seterusnya, kita beralih ke fasa ketiga, pujukan buat baginda Nabi kita. Bahagian ini memang sangat intim dan menyentuh hati. Kita akan lihat macam mana Allah sendiri pujuk Nabi Muhammad secara langsung waktu baginda tengah lalui fasa yang sangat perit dan penuh keraguan. Untuk betul-betul faham surah Ad-Duha, kita kena tahu sikit sejarahnya. Berlaku satu peristiwa yang dipanggil Fatratul Wahyi, di mana wahyu berhenti turun sekejap. Masa itu, musuh-musuh Islam mula mengejek, mendakwa Tuhan dah benci dan tinggalkan baginda. Boleh bayangkan tak tekanan emosi dan sedihnya Nabi waktu tu? Lalu, surah Ad-Duha diturunkan sebagai penawar yang sungguh melegakan hati. Allah mengingatkan baginda menerusi garis masa kehidupan baginda sendiri. Ibnu Kathir huraikan 3 nikmat utama ini sebagai bukti kukuh yang kasih sayang Allah itu tak pernah putus. Allah ingatkan yang dia dah lindungi Nabi masa baginda yatim, bagi petunjuk masa baginda tercari-cari kebenaran dan cukupkan segala keperluan masa baginda dalam kesempitan. Ia umpama satu peringatan kasih sayang yang sangat menenangkan. Bersambung terus dari situ adalah surah Al-Insyirah. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Ibnu Kathir bawa satu tafsiran berganda yang sangat luar biasa di sini. Kelapangan dada ini bukan saja maksudnya jiwa Nabi diluaskan untuk terima hidayah, tapi ia juga sebenarnya merujuk kepada insiden pembedahan fizikal yang betul-betul berlaku, di mana malaikat membersihkan dada baginda. Luar biasa kan? Surah ini juga bagi satu harapan yang tiada tolok bandingnya. Nama Nabi diangkat setinggi-tingginya sebaris dengan nama Allah macam yang kita sentiasa dengar dalam azan. Dan perhatikan jaminan ini, bersama kesulitan ada kemudahan. Diulang 2 kali untuk ditegaskan. Ibnu Kathir tekankan, Allah bukan berjanji kemudahan tu datang selepas kesukaran, tapi kemudahan tu sentiasa ada bersama-sama dengan ujian tersebut. Akhir sekali, kita sampai di fasa keempat, Wahyu pertama dan Malam Kemuliaan. Di sini, kita akan fokus sepenuhnya pada detik bermulanya mukjizat terbesar, iaitu Al-Quran, dan kuasa kerohaniannya yang tak ada tandingan. Di dalam Gua Hira, menerusi surah Al-A'laq, semuanya bermula. 5 ayat pertama inilah detik permulaan mesej terakhir yang terus memerintahkan kita untuk membaca dan mencari ilmu. Benda ini jelas membuktikan yang akar umbi ajaran kita dibina berasaskan keilmuan, intelek dan kesedaran kepada pencipta. Tapi kebenaran sentiasa ada halangannya. Surah Al-Alaq juga ada sebut tentang Zabaniyah, malaikat azab yang sangat menakutkan. Ibnu Kathir kaitkan amaran ini terus kepada Abu Jahal. Masa tu, dia dengan angkuhnya cuba menghalang Nabi daripada bersolat di Kaabah. Jadi Allah cabar dia, kalau dia berani panggil kuncu-kuncunya, Allah akan panggil malaikat Zabaniyah ni untuk hancurkan dia. Dan sebagai penutup yang sangat agung, kita tiba ke surah Al-Qadr. Ini adalah penerangan tentang satu peristiwa kosmologi yang sangat hebat. Menurut Ibnu Kathir, inilah malam di mana Al-Quran diturunkan secara serentak sepenuhnya dari Lauhul Mahfuz turun ke Baitul Izzah di langit dunia kita ni. Semuanya dalam satu malam, malam kemuliaan. Angka 1000 nampak macam nombor biasa saja, tapi impaknya boleh mengubah hidup kita. Ibnu Katsir jelaskan, ibadah pada Lailatul Qadar tu nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita kira balik, itu persamaan dengan lebih 83 tahun ibadah tanpa henti. Bayangkan, satu malam yang lebih bernilai daripada seumur hidup. Dan apa yang berlaku pada malam tu memang sangat berbeza dengan amaran kemusnahan di awal sesi kita tadi. Pada malam ini, Malaikat Jibril dan ribuan malaikat turun ke bumi membawa rahmat, keberkatan dan kesejahteraan yang penuh. Hinggalah terbitnya fajar. Ia adalah satu malam yang penuh dengan kedamaian mutlak. Jadi, dari hukuman terhadap umat purba hinggalah ke kedamaian malam Al-Qadar, keseluruhan 10 surah yang dikupas oleh Ibnu Kathir ini membawa kita kembali kepada satu perkara penting, pilihan. Kita dah tengok sukarnya laluan Al-Aqabah dan kita dah nampak kesan buruk sikap materialistik. Jadi, saya tinggalkan anda dengan soalan ini. Dengan 2 laluan yang dah terbentang luas depan mata kita ini, laluan mana satu yang anda akan pilih untuk mula melangkah hari ini? Teruslah mencari ilmu, teruskan merenung dan kita jumpa lagi dalam sesi penerangan yang seterusnya.